Polis dia ada belakang ni, Cepat ambil kereta. Dia ada belakang ni Myanmar. Tak, dia bukan takut polis pun. Dia tak takut polis. Tak, dia boleh cakap tau. Bila kau tanya dia ada permit tak ada permit, dia buat macam bodoh. Dia akan berlakon dekat depan McDonald. Bila kau cakap polis, dia akan belah. Mula-mula jalan dia macam tak cantik tau. Kan lagi kan hujung kan dia dah jalan betul tau. Try turun sini. Lagi ada selagi itulah dia akan berlakon. Lagi kau tengok dia jalan laju tau. Dia boleh berlakon lama. Ni paling lama lah dia berlakon. Makin lama makin elok dia jalan. Makin lama makin elok, makin straight. Pergi sampai rumah terus tak bengkok. Gagahnya aku nak tunjuk yang dia jalan. Memang penat. Dah 2 kali dah aku nampak. Tiba-tiba besok tu macam kes yang apa, Free Palestine punya poster tu lah, Pakistan. Kan besok tu tiba-tiba tengok perempuan yang nak derma tu isap rokok. Duduk hotel lagi. Halo. Tak buat cakap. Penat lah. Dia sengit balik dah. Bila dekat dia nampak kita, dia dah sengit balik. Tengok tak beza antara jalan pertama ni. Dia sengit balik dah. Dia dah sengit balik. Ni dia sepandan Tengok, sengit balik. Makin lama, okey. So dia macam tu. Bila orang ramai dia akan sengit. Dia buat muka-muka sedih dia. Tak ada muka-muka gembira langsung. Datang bukan dengki kau datang dengan permit apa aku tak tahu. Bila kau boleh bengkok macam ni masa kau pagi, malam bila boleh pula kau sihat walafiat. Sekian, terima kasih. Inilah Desa Pandan Desa Pandan yang diorang kata kena roboh tu tak tahu belah mana, tapi kedai Bangla tadi dah ada dah. Kedai Bangla dah hidup balik dah seminggu ke berapa hari tak tahu